Assalamualaikum, hai, apa khabar kepada semua orang yang tengok another episode of Jenim Bercerita. Apa cerita cakap padat, di mana pada musim ni kita orang akan jemput penyanyi-penyanyi lokal dan datang dan ceritakan kisahnya. Dan sebelum kita mulakan podcast, nak shout out kepada sponsor venue Jalan Negara kita. Kalau korang nak makan, ada kopi, ada pork coffee. Nak laksa, ada Pak Tan Laksa. Lepas tu nak makan makanan pantai barat, ada Bewo. Dan every weekend Jalan Negara kita akan ada event. Jadi kalau korang free, bolehlah datang. So, pada episod ni kita ada seorang penyanyi dan beatboxer. Big ya lebih kurang macam tu lah. Online tulis yang tu je. Itu je lah. Beatboxer. Ya betul lah tu. Itu Raul Yusof. Saya. Okey, jadi standardnya soalan permulaan kami ialah siapakah Raul Yusof? Saya Nervous dah. Bukan Soalan pertama ni macam apa yang serabut juga. Okay? So Raul Yusof ni orang lama resident kat Taman Melawati. And saya dah dalam muzik ni saya dah hampir, kalau secara serius lah, secara serius kita ambil sebagai nak start kalau sebagai career kan. Dah lebih kurang dalam 8 tahun macam tu, 8-9 tahun macam tu. Oh, 8 tahun. Okey. Lebih kurang lah. Waktu tapi sekarang duduk dekat Subang Bestari, cuma setiap hujung minggu memang akan balik sebab rumah mak kat sini. So kita memang setiap hujung minggu memang akan balik Melawati. Tapi duduknya sekarang dekat Subang Bestari. Dan muzik ni mostly sebagai side job je lah. So waktu weekdays weekdays ada kerja tetap dah. Okay. So eloknya kita start daripada awal lah kot. Macam mana boleh minat ke arah muzik ni dulu? First pengalaman kalau muzik lah, kalau kita nak cerita awal sekali kan. Pengalaman awal sekali lah. Exposure lah. Paling awal exposure saya pada muzik, saya kena bagi kredit ke ayah saya lah. Oh, okey. Ayah saya kalau nak cerita pasal dia pula, kita just sikit backstory lah. Dia boleh kata pemuzik juga, tapi dia dah bersara awal dulu lah. Sebab waktu muda-muda dia dulu, dia dekat office dia ada band. Dia main drama, dia main drum. Okey. So tapi dia tak main drum lah, dia memang dah tutup buku dah. Habis dah pasal tu. So saya kredit dekat dia sebab antara the very early memory saya dengan muzik ialah something materialistic dengan macam sebuah CD. Saya ingat lagi CD tu, Iklim. Itu antara band pertama yang saya macam saya dengar macam, waktu tu kita muda lagi kan, kita dengar macam lagu pertama saya dengar tu Bukan Aku Tak Cinta. Saya ingat lagi. Bukan mula aku tak. Lagu tu memang duk ulang bila nak dengar lagu saya suka pasang. Ayah saya ada DVD player. Kan zaman tu zaman CD kan. Letak tu kita dengar lagu. Lepas tu dia dengar semua lagu Iklim semua kan. Itu lagu antara lagu-lagu pengalaman memory terawal yang saya boleh ingat dalam penglibatan saya dalam muzik kan. Lepas tu dan perkara paling biasa lah, kita duk berkarok dan tandas banyak. Kalau kita tandas ambil lah kepala shower dah jadi mikrofon dah, tutup air sekejap. Kalau tak semua nyanyi lagu Iklim lah. Semua lagu Iklim lah. But then after some time saya banyak terekspos dengan lagu English. Lagu berbahasa Inggeris. Okey, macam mana boleh pertukaran tu jadi? Dia bukan terus bertukar. Dah ada start minat sikit lah. Memang sampai tu memang ada layan lagu Iklim, lagu lain waktu tu. Lepas tu saya start expose kepada lagu bahasa Inggeris. Tentu Astro ada hits punya channel, nama dia Up to You. Kalau ingat dulu ada channel dia nama Up to You. Dia ada satu skrin kecil kat TV tu, dia ada main music video dia. Lepas tu ada senarai tu. Kita kena buat nama satu. Dan tu ambil lah mungkin nombor 3. So start dengar lagu bahasa Inggeris. Lepas tu at the same time pula, daripada saya kecil lagi, mak saya mula terapkan dalam keluarga saya, sesama sendiri cuba berbahasa Inggeris, talk to each other in English. Oh, okay.
So daripada kecil lah memang time tu memang apa macam-macam lah bercampur sana sini itu. Time tu belum berapa kenal lagi, awal-awal tu tak kenal lagi macam mana nak fasihnya apa bahasa Inggeris kan. So at the same time bila layan lagu English tu, lagu pertama, bukan lagu pertama lah, lagu paling terawal lah yang saya boleh ingat, yang saya selalu karok, lagu Perfect, Simple Plan. Simple. Oh, Serious? Imo lah dulu. Yang apa time tu kan music video dia tengah duk Dekat atas rumah kan. semua tu, So time tu kan kita tak apa saya tak apa tangkap lagi lirik lah. Saya tak ada buka lirik kita nak tengok macam ni apa kan. Kita tak tahu nak nyanyi perfect. Itu je. Lain lirik tu lantak pergi lah. Yang tahu ujung-ujungnya perfect. So start dengar lagu English, lepas tu at the same time sebabkan pilihan apa dekat Up To You tu memang banyak pilihan dia. So bila dengar lagu perfect tu macam tak dengar lain. Sedap gua lagu ni. Lepas tu the next song. Okay. Lepas tu mula-mula dah slow start debate. Debate punya attention banyak kepada lagu English. So from then onward saya memang banyak explore lagu English lah. Dengar lagu ini, lagu tu, lagu Simple Plan, lagu Creed, lagu Blink-182. Oh, Blink-182 saya Miss You tu memang favourite lagu dulu lah. Apa lepas tu siapa lagi? Banyak juga lah. Banyak yang saya susah buat pasal sekarang ni tak apa ingat sangat lah. Tahu. Tapi so slow from then on saya start English. apa debate kepada banyak lagu English. And then bila saya the leap of faith, macam mana saya macam saya nak start buat something macam nak menyanyi kan. Selama ni kalau saya menyanyi apa dalam tandas je. Saya tak pernah, and also saya tak pernah ambil sebarang kelas profesional ke apa. So waktu sekolah sekolah rendah, tentu saya membesar kat Selayang. Lepas tu pindah KL pula. Okey. So bila pindah KL tu saya lagi banyak explore lagi lah, banyak explore lagi lah. Saya punya option lagi kan. Lepas tu saya masuk sekolah rendah dekat Sentul. Okey. Kan biasa sekolah kan kita ada subjek-subjek elektif macam Seni visual. Antara yang saya ingat dulu waktu sekolah rendah saya muzik. Okey. Pendidikan muzik. Bukan main recorder macam tu. itu memang antara core memory saya lah. Main recorder lah. Lagu Ewa Bulan lah, Mary Had a Little Lamb lah. So antara kita punya homework yang tu, cikgu cakap okey, korang kena cari satu lagu yang korang suka, yang cikgu nak korang nyanyi dalam kelas. Bagus sih cikgu tiba-tiba. Dia okey lah. Saya macam sebab saya kan memang suka menyanyi kat rumah apa semua kan. Tak tahu sumbang ke sana dulu kan. So saya macam excited agak okey lah Dah selalu nyanyi kan macam teringat. Macam nak cuba pula kan. Sampainya hari nak cikgu suruh nyanyi tu. Saya dah prepare satu lagu. Saya decide untuk pay homage kepada antara lagu Melayu yang saya kenali awal-awal. Lagu Iklim. Kembali ke Iklim. Lagu Bukan Aku Tak Cinta. Mula cikgu, okey, siapa nak nyanyi? Tak ada seorang pun angkat tangan. Semua malu-malu. Alamak, takkanlah semua malu kot, tak ada orang nak cuba kot. Masuk kau juga. Saya pun macam malu kat macam takkan tak ada orang kot, tak ada geng ke apa nyanyi apa kan. Kena cari geng. Saya duduk tengok fikir dah lama. Cikgu pun lama tunggu jawapan tu. Cikgu pun macam cuba psycho kita. Tadi tu kan cikgu sekolah rendah sama-sama kita dulu kan cikgu brutal sikit kan. Cikgu pun psycho kita orang. Kau ni lagi masa banyak je ni, dah tak ada orang apa-apa ke. Lepas tu saya duduk fikir lama. Angkat tangan terus. Ya saya volunteer je. Nyanyi lah berapa. Saat kita berpisah. Tapi tak macam tu dulu lah. Dulu memang saya pun tak ingat macam mana performance awal-awal dulu ni memang tak ingat lah. Tapi that was my first leap of faith lah untuk nak cuba start menyanyi kan, especially in front of a crowd. Sebenarnya tak ada crowd dan tu in front of the whole class. Dah habisnya lagu tu, tak ada orang lain nyanyi dah. Okey, kelas dah habis. Okey. Terima kasih lah. Aku macam tak ada orang lain ke nak nyanyi ni. Aku seorang je kuat. And then sebelum cikgu belah tu cikgu cakap, cikgu bagi dia satu homework. Okey, tak ada
cikgu bagi projek itu, oh sorry, yang cikgu bagi homework tu lagu Melayu. Next cikgu nak English pula. Aku lagi suka lagu English. Tetapi sayang sekali, dah berapa lama punya tunggu, mungkin sebab time tu sekolah busy kot. Ada macam-macam event. Dan lagi waktu tu darjah 6. Di PSA. So memang busy. So hari bila kita nak nak buat nak langsaikan kita punya hutang untuk lagu English tu, tak terdatang. So kita pun macam saya pun macam tak apalah, tak ada rezeki. Dalam otak, dalam hati duk fikir. Duk fikir dah standby macam lagu apa nak bawa ni. So penglibatan saya dalam sekolah rendah tu cuma tu je lah dalam kelas. Kemudian bila masuk sekolah menengah, saya tertarik bila awal-awal sekali masuk sekolah menengah, ada orientasi, lepas tu ada hari nak pilih nak join club co-curriculum mana. Saya sekolah dulu dekat Victoria Institution. So bila waktu orientasi tu nak pilih club atau persatuan mana nak join tu, saya tengok keliling ada pancaragam, ada cadet, ada itu, ada ini, ada. So saya pilih lah mana persatuan uniform nak masuk semua. Sampai club muzik. Oh, okey. Cubalah join. So itu that was the next chapter dalam saya punya journey. Sekolah menengah pula, masuk club muzik. So rupanya club muzik tu dia a bit linear sikit dia punya target dia was working more towards choir. Which is okay. So at the same at that time memang the best first 2-3 years of my life lah. Dalam sekolah, especially dalam journey saya dalam club music tu, bagi tu memang aktif. For the first 3 years saya dalam club music tu memang aktif. Memang ada pergi perform sana sini, ada masuk competition choir between sekolah-sekolah semua. Kita perform waktu sekolah punya official events. Lepas tu, dan itu sebab pun alhamdulillah time tu ada saya punya senior dulu yang memang guide kita orang lah. Betul bila sampainya saya jadi senior pula, the last 2 years of form 5 tu, kita macam hilang arah tuju sikit. Since then club music tu memang jadi kurang aktif sikit lah. But kita orang selalu pergi kat tempat ini club meet up, kita memang jam sesama sendiri lah. But event tu tak ada lah. Awal-awal the first 3 years memang kita orang memang ada target. Ni kita akan buat ni. Kita memang okay, memang aktif sampai hujung minggu pun kita orang datang sekolah untuk pergi praktis. Memang tak committed kita orang macam itulah. Pergi rumah kawan ni, okey semua kumpul ke sana, kita akan praktis semua ke sana. Semata-mata sebab kita orang ada event, kita orang ada perform. Sebab kita orang very committed, we like to sing lah. Waktu dalam choir tu. Dan bila senior tu dah tak ada, macam saya pun alamak, selama ni saya tahu join je. Saya tak terdetik macam mana nak tolong lead this club. So saya kurang sikit kepimpinan time tu. Tapi saya cuba jugalah nak cuba jadikan dia aktif balik kan. But there were not many people yang beberapa keen untuk join club music at that time. Masing-masing semua sibuk dengan ini dengan itu, sebab Victoria Institution pada saya punya zaman time tu, zaman macam zaman lama pula. Technically mungkin 10 tahun saya tentu batch 13. Saya start 2009 bila saya form sana. So waktu saya ke sana memang masing-masing memang busy. Semua yang terlibat dengan unit uniform ni memang all out ke situ. Yang terlibat dengan sukan ni memang semua all out ke situ. Rugby, bola sepak, kriket, macam-macam lah. So kita kurang dapat participation daripada kita punya ahli member. Seperti yang awal tu lah. So memang tentu macam fikir macam alamak, sayangnya nak tinggal sekolah. Bila dah habis sekolah tu kan, sayangnya nak tinggal kelab muzik macam ni kan, tak ada siapa continue apa-apa. Takut nanti bila belah-belah terus tak ada. So dah habis tu, sekolah ke VI, saya masuk college pula. Ada line between tu saya ada masuk. Sebelum masuk college tu kan, tadi cerita ayah drama. Pernah ke join ayah punya show ke apa ke? Tak ada. Time ayah jadi drama tu, zaman dia muda dulu. Sebelum saya lahir lagi. So tak pernah ada rezeki nak jam sekali dengan dia lah. Okay. So time tu saya sekarang main instrumen juga, mostly main gitar lah.
Tapi time tu saya menyanyi saja. Saya tak belajar main gitar lagi. And saya start pick up gitar waktu sekolah menengah. Okay. Saya came across this one artist apa yang sampai sekarang pun dia masih lagi inspire saya untuk teruskan dalam muzik ni. Okay. Ed Sheeran. Saya kenali lagu apa Ed Sheeran daripada lagu apa, ramai orang kenal lagu Ed Sheeran daripada lagu famous dia, lagu The A-Team tau. Saya tak tahu lagi lagu The A-Team tu. Okay. Saya first kenal dia dengan lagu Give Me Love. Mungkin tak tahu Give Me Love. Tahu. Apa? So macam mana tak Give Me a Little Time tu dia. Yes, exactly. Apa, so lagu Give Me Love apa saya kenal. Sebab selama ni saya duk menyanyi lagu, saya tak berapa kisah sangat pasal erti dia semua. Mungkin ada message yang message on the surface tu. Okay, that is what I take away lah, the message on the surface. Kadang saya tak berapa mendalami sangat lah bab erti lagu semua kan. So bila saya dengar lagu Give Me Love tu macam, macam ni ke dia buat lagu sekarang ni? Oh, saya dengar tu macam sedap lagi ni. So saya start dengar research lagi pasal Ed Sheeran ni. Lepas saya start tengok dia perform live. Terus bila tengok cara dia perform live and tengok cara dia main gitar, terus member bawa gitar elektrik. Okay. Tentu saya 5 tahun duduk asrama dekat PI. Dia bawa gitar elektrik dengan speaker. Saja main lah. Time tu saya so slow start pick up. Kawan saya tu ajar main apa basic chord dia. G, macam ni G, macam ni C, macam ni A, macam ni D. So dekat sekolah menengah lah saya first time saya pick up main gitar. Gitar elektrik selalu orang bawa gitar kapuk macam tu. Dia bawa gitar elektrik macam okey lah. Saya tak apa-apa kenali sangat lah macam mana apa main gitar semua. So that was my first experience main gitar. Start daripada sekolah menengah. So after sekolah menengah masuk college pula macam mana? Masuk college pula. Saya college dekat college sekarang ni, dulu kita kenal KPTM, College Politeknik Mara dekat Taman Syamilin dekat Ceras. Okay. So tapi sekarang dia dah upgrade. Dia dah UPTM. Dia KPTM, lepas tu dia KUPTM, lepas tu sekarang dia UPTM. Dia dah memang bukan college lah, dia dah sekarang dah level atas lah, UPTM dah. So saya masuk sana, saya ambil TESOL. Daripada minat lagu English ke minat bahasa Inggeris. Dia macam ni lah. Waktu sekolah dulu saya ambil bidang science student. Science student ya. Which saya ambil tu pun atas dasar 3 ikut orang. Orang kata science student ni more you have a better opportunity. Biasa lah tu. In future career ke semua. Okey lah saya ambil lah. Oh ya Allah. Dia punya penyesalan dia bukan apa ni, saya penyesalan lah. Dia punya I say every mistake is a lesson learned kan. Ya. Okey, bagi kita ni macam kononnya macam jiwa seni kita ni tau. Kita macam jiwa seni. Tiba-tiba ambil science student. Dia punya kata culture shock bukan juga, tapi macam it was a whole 180 degrees punya turn lah. Memang science student punya subjek tentu memang bagi saya macam ada yang okey, ada yang banyak tak okey juga. So bila penghujungnya SPM tu saya tak adalah perform sangat. So bila tak perform sangat, saya punya opportunity nak sambung ke mana-mana universiti yang lokal yang okey sikit untuk saya join, untuk saya masuk. Dia punya chances dia tak adalah tinggi sangat. Okay. So saya ada trouble sikit lah dengan saya punya result SPM tu, nak pergi mana-mana universiti yang okey-okey. Dengan subjek yang saya nak pilih, dengan bidang yang saya nak pursue pun very low chances. Okay. Last saya tertinggal dengan beberapa pilihan saja. Teaching English. So saya English ni daripada saya kecil mak saya praktikkan saya berbahasa Inggeris sesama sendiri dalam rumah. Lepas tu dari sepanjang sekolah semua English saya pun okey juga. So saya fikir bila saya tertinggal dengan pilihan teaching English as a second language, saya fikir macam okay, this might not be so bad. Sebab saya pun memang mahir fasih dalam bahasa Inggeris. So I think kalau saya ambil diploma in TESOL ni okay, should be a problem. It should be a piece of cake lah. Yeah. Tak adalah piece of cake sangat kemudiannya. Ada momen mungkin lah. Ada momen yang okey, ada momen yang payah juga sesuai lah. So rupanya yang saya kenali English sama ni bukan okay, it's not
English tu je, dia mendalami lagi bila kita ambil TESOL tu. Belajar pasal phonetics lah, inilah itu semua. So start tu saya kenali English. Sama ni saya duk macam saya cakap, dia on the surface je, okay, English macam ni, grammar. Bila saya ambil diploma in TESOL tu, okey. Banyak macam momen yang saya terkejut juga. Macam ni rupanya. So itu kalau buat saya punya itu saya punya akademik dekat sana lah. Saya buat ambil 3 tahun TESOL dekat sana. And then at the same time for my co-curricular activity saya tak aktif sangat, kecuali satu. Sebab saya still ada passion for music juga. Okay. Alhamdulillah lepas sekolah menengah tu tak mati lagi, dia masih ada lagi. Okay. So saya join co-curriculum, saya nampak ada club music Dekat college tu? dekat college tu. Tapi dia bukan dia secara amnya orang kenali sebagai club music lah, tapi nama dia tentu dekat college, nama dia Vocalism. Vocalism, wow, canggih ni nama. Itulah tu. So saya join Vocalism. Again dia pun mostly banyak aktif dalam choir juga. Oh, choir juga, kebetulan lah. Dia memang aktif choir. Saya join Vocalism tu, and then kita perform lah dekat almost every event dalam college tu. Dia nak event perasmian kan, kononnya nak nyanyi lagu negaraku ke, lagu college ke, lagu Mara sebab KPTM Mara kan. So kita ada lagu Mara, so kita kena hafal lah, kita kena nyanyi as a choir dekat every event. Oh, yang tu lah choir. Okay. Kadang-kadang dekat konvo kita orang dekat PCC pun depan crowd semua kita kena nyanyi. Kita kena perform lagu negaraku, Mara dengan lagu college. Oh, good. Okay. Sebab ni first time dengan choir. Sebab selama ni dah podcast jenis ni kan, semua band-band indie je. Jadi selalu dengar kisah-kisah mula main band macam ni, mula lepak dengan jamming. Tapi ni dapat dengar sisi choir pula. Okay. Menarik macam tu choir dulu. Saya dalam choir ni dia ada grup-grup dia tau. Voice group dia. Dia ada yang macam lelaki ada tenor dengan bass, yang utamanya tenor dengan bass. Lepas tu yang perempuan ada alto dengan soprano. Dia yang membezakan dia orang apa yang dia punya range key dia. Macam kalau perempuan, kalau alto dia range dia yang belah low notes je. Yang soprano yang range dia belah tinggi sikit. Kalau macam lelaki pula dia yang dua yang saya tahu ni, alto dengan tenor dengan bass ni. Bass ni more kepada range yang low. Tenor ni pula range pada high yang tinggi sikit. Then kau main saya tenor. Tapi surprisingly dia cakap saya pun boleh nyanyi bass juga. So saya pun macam in between jugalah. Kalau tak cukup orang kat bass saya masuk ini pula. Tak cukup orang tenor saya masuk ini pula. Macam tu lah choir. Orang kata all rounder lah kononnya lah. Tapi mostly saya dekat tenor. So aktif juga saya dalam tu. Lepas tu macam tadi Faiz cakap pasal band kan, saya start macam join band dekat college juga. Masuklah sebab ada ada masuklah. Ada juga. Kita sedar jugalah. Vocalism dia banyak aktif dengan choir. So far the journey has been very linear. Satu jalan je, choir je. So kita along the way tu kita fikir lah juga, maybe we should start branching out a bit more. Kita try adalah something. few member macam ada idea sama. So kita cuba lah juga pergi ke start something else, macam start a band ke, nak start main instrumen, buat kelas instrumen ke. So saya cuba join satu band, satu band ni. Sekarang kita orang ni kita orang dah tak aktif dah lah. Kita masing-masing dah bekerjaya, berkeluarga. So kita orang agak sukar sikit untuk nak berjumpa sesama sendiri ni, and nak meet up, nak join, nak jamming balik macam dulu. Saya dalam band tu saya main gitar. Main gitar, saya tak nyanyi. Saya main gitar je. Tak nyanyi. Saya nyanyi pun backup vokal je. Tapi saya main gitar. And then after during akhir tahun perjalanan saya dekat college, saya start cuba lagi nak memberanikan diri untuk pergi keluar sana. Selain daripada perform dekat event college ke. So saya start join. Waktu tu college lagi lah, masih lagi dekat college lah. Dah dapat idea tu, okay. So saya start join luar punya event.
mostly open mic. Macam mana boleh tahu open mic dulu? Memang social media. Social media, tapi apa time tu apa ada open mic dekat sini kan. Okey. Apa setiap bulan dia ada buat sekali open mic jalan dalam. Jalan dalam. Masa tu jalan negara kita tak ada lagi. Masa tu jalan negara kita dia memang gelap. Okey. Apa berbatu-batu semua memang tak rupa macam ni lah. Dulu memang kurang sikit rupa dia. Tak boleh bayar. Tak ada bayar. Tak ada kenal jalan negara macam ni dah. Pernah kita gunakan dulu dalam awal-awal journey open mic jalan dalam tu kita dia orang gunakan tempat ni lah. Sebelum jalan negara kita ni naik. But before that kita orang ada perform dekat cafe dulu dekat sebelah dekat dengan 69 Islamic State House tu depan sana. Yeah. Ada dulu ada nama dia, sekarang ni dah restoran lain kot. Dulu Cafe Micro nama dia. Nama dia Cafe Micro. Okay. So setiap bulan sekali jalan dalam akan buat open mic kat sana. And saya tahu pun bukan daripada social media ke apa. Saya pun dapat tahu daripada adik saya. Oh. Adik saya yang bagi tahu. Rauf, there's a open mic happening here dekat Melawati. Saya fikir, okey. Okey, cubalah join. Saya malu kat dalam tu kan, tapi join lah juga. Alhamdulillah, it was a good start lah. To getting out there. Sebab kita nak perlukan exposure, kita perlukan the training untuk nak to perform in front of a crowd. Waktu tu dah lama dah lah tak menyanyi. Tak juga. Time tu masih simultaneously waktu college perform juga. Waktu bila hujung minggu ke apa ada join open mic. Open mic. Kadang waktu weekdays lepas kelas ke apa kadang ada join juga open mic. Sebab jalan dalam was not the only open mic yang saya join lah. Antara yang ternama dulu saya suka join jalan dalam studio lokasi. Okey, itu kalau pernah one of their punya founder studio lokasi. Dia duduk kat Melawati juga. Nama dia Alias. So saya selalu join juga studio lokasi punya open mic. Tentu dia punya tempat dia orang dekat Kota Damansara. Lepas tu saya ada join juga open mic Malaysia. Itu tak pernah. Dia ada juga dah lama juga, like daripada awal-awal lagi dia orang dah berjalan dah open mic dia orang. So saya selalu join dia orang, selalu rajin cuba join lagi, try to overcome saya punya stage fright, especially bila perform secara solo. Sebab saya perform dalam choir, saya dalam satu group. Choir, lepas tu pergi masuk band pula, band bukan frontman. So saya start perform solo. Bila waktu yang saya tak ada dengan band saya akan cubalah perform kat open mic mana kan. Lepas tu dah lama-lama macam tu saya terfikir, sebab saya selalu juga pergi tengok orang busking. Okey. Kadang-kadang dekat Avenue K. Betul. Kadang dekat mana, kadang saya jumpa dekat mall. Macam saya sekali tu nampak dekat awal-awal dulu Sawai Putra Mall dekat food court dekat level 3 ke level 4 tu. Kadang dulu ada orang basking. Saya suka tengok jugalah. Dia orang basking semua. Lepas tu saya terdetik one day. Aku rasa one day just instead of saya menyanyi macam tu je asyik join open mic je, aku rasa muzik ni boleh buat duit. Okey. Saya cubalah sebab saya tengok orang basking, waktu saya tengok orang asyik bagi tip kan, bagi tip duit kan. Okeylah, saya cubalah. Saya tentu saya masih duduk dengan parents saya lagi. Saya open the idea to my parents. And sejujurnya pada awal tu parents saya tak apa gemar lah dengan idea saya pergi basking apa kan. Dengan idea tu nak buat lah, bukannya nak okey nak buat tu pun dah. Sebab mostly time tu memang fikir you get a job, you secure a job where you go in every day, at least balik hujung bulan ada gaji masuk. Ni kalau basking you are not very certain. Tapi alhamdulillah pengalaman saya basking pertama kali dekat The Link, bawah satu organisation nama dia Buddy. Okey. Dia orang ada buka. Tentu dia baru first buka dekat The Link. Kena explain sikit macam mana basking, sebab basking pun antara satu benda yang saya tak tahu sangat. Jadi memang kebiasaannya memang akan ada, dia biasanya akan korang buka sendiri ke, tak pun lagi better cari one. Pada awal-awal dulu basking dia a bit complicated lah, sebab dia melibat, kalau basking ni kira kita perform
in public. Okay, Kita mengharapkan, kita buka tip box kat depan tu, kotak untuk orang bagi duit, yang kita mengharapkan the generosity of the people. Untuk dia bagilah apa sebanyak mana dia boleh bagi kan. Apa seikhlas mana dia nak bagi. Apa, so dulu memang kita kena minta izin sana. Kadang kalau melibatkan, kalau macam public sangat, macam tengah bandar ke apa, tu kita kena pergi dengan apa bandaraya. Kena pergi macam tu sebenarnya. Ada kadang-kadang bandaraya pun ada juga. Dia orang ada buat macam apa, bagi lesen. Kalau kita sekarang especially now, apa, kalau dengan bandaraya ni, kalau kita busking tak ada lesen, kena risau kena angkut lah. Memang So, ada. Dia memang provide a license untuk busking. But of course to get the license dia memang ada bagi audition lah. Tetapi saya ya, dia memang sebab dia nak filter untuk saya. So memang dia itu macam mana dia orang filter. Sebab apa, saya faham dia punya situation, dia orang tak boleh membagi sembarangan macam tu je. Lesen tu dia kena filter. Okey, sesuai tak orang ni perform apa, sesuai tak orang ni busking dekat apa dekat public. Dia sumbang. just take it apa, just for example, just for the sake of the scenario kan, kita bayangkan lah. Kita kalau bandaraya tak buat filter and dia bagi je sesiapa busking. Kalau orang tu nyanyi sumbang, tak macam bagi an image ke? Yelah, sebab betul. KL ni, kalau busking kat tengah KL ni, kita ni pun ada orang kita, yang kita ada turis. Takut ada, you will give a different image lah. Faham. So of course I understand that could be the probability. Tetapi apa, bandaraya, saya faham kenapa dia orang kena buat the filter and to make the audition tu. Okay. So that's why. And then selain daripada bandaraya tu, kita ada juga association yang provide untuk busker, provide tempat untuk busker. Diorang dah jumpa dengan bandaraya, dia dah jumpa dengan premis yang dia mana dia orang dah deal, and dia buka kepada busker siapa yang berminat. Dan kita join jadi ahli dia orang lah. Antara yang ternama sekarang ni apa, MYBC, Malaysian Buskers Club. Malaysian Buskers Club. Dia orang dah lama dah, dia memang dah lama dah apa, bagi opportunity kat busker. Kita just jadi ahli dia orang lah. Lepas tu saya apa, join Buddy ni pun lebih kurang juga. Cuma konsep untuk dia orang nak apply dapat slot busking tu lain, berlainan sikit lah. Apa, so waktu tu saya cuba busking dekat The Link. Kawan saya ajak, jomlah cuba busking. Apa, aku ada kat The Link ni, nanti kau datang lah. Okey lah, saya datang lah. Apa, lepas tu tengok dia busking, okey juga. Dia duduk layan je. Kau tidak bagi tahu lah, tak apa. Kau busking ni tak ada masalah. Kau sumbang lah kau. Kau bukan perform entirely for a crowd, yang that's meant to see you perform. You are just busking for the public. Siapa datang tengok. Saya rasa macam busking lebih memerlukan keberanian yang lebih tinggi daripada open mic. Dan busking juga antara sebab kenapa saya dah macam berkurangan sikit dalam stage fright. Saya kurang dapat stage fright. Apa, so saya cubalah apa, lepas tu dia offer lah. Okey, aku dah busking ni, kau cubalah pula. Okey lah, saya cubalah main. Sebab saya perasan lah, apa, alhamdulillah time tu saya dapat a good reception lah. Orang bagi banyak. Okay, saya main for like apa, few song dekat setengah jam macam tu. Jadi saya bagi kawan saya balik. Nama dia Fatih. Nama apa, lepas tu dia nak bagilah apa, ni kau apa orang bagi kau tadi. Saya cakap tak apa, dah aku simpan lah. Ini aku nak cerita kat mak aku dulu je. Memang betul. Apa, saya dah habis busking tu, saya balik rumah, saya jumpa mak bapak saya, saya cakap, "Ibu, I tried busking today." Saya cuba busking kat The Link hari ni. Sebab apa, saya pun cuba keep track kan dengan berapa orang bagi kan. Saya dapatlah a certain amount in mind tu kan. So saya dah cuba busking kat kawan hari ni. Apa, and alhamdulillah I got good reception. Saya dapat sekian amount. Tu terkejut dia. Serius so you dapat tu? Baru start terbuka sikit. Okey. Sebab saya tentu masih belum cukup banyak apa nak invest untuk beli barang equipment. Sebab saya apa, equipment busking depending on which you are buying, boleh jadi mahal, boleh jadi murah jugalah. Tapi tentu saya dah start research lah, barang ni berapa, the top of the line lah, speaker ni berapa, mikrofon ni berapa. Gitar saya tentu saya dah ada lah. Lepas tu sekali equipment yang necessary untuk busking. Lepas tu saya cuba memberanikan diri, tanya mak saya, boleh pinjam duit tak?
Betul Pinjam Ustaz nak duit tak? baca. Okay. Berapa pinjam tu? Time tu saya ingat lagi berapa. Lebih kurang 4,000. Oh, okay. 4,000 macam tu ke? 4,000 tu kira time tu komplit. Komplit Memang semua semua lengkap. A to Z memang mencukupi untuk sekadar apa, a simple solo acoustic setup. Memang gitar, mikrofon, mic stand, speaker dah cukup tu saja. Tak ada nak beli equipment panjang-panjang lagi apa-apa. So alhamdulillah bila mak saya dah terbuka hati sikit, dia bagi pinjam. Bila dah dapat barang tu excited sikit lah. Apa, then saya start basking. Saya start basking terus. Kumpul-kumpul duit, bayar balik terus. Memang setiap hujung minggu saya basking. Memang Basking selalu kat mana? Kat KL tu tengok pada mana slot yang MYBC dengan Badi yang ada. Kadang saya tengok lah, kalau ni tak ada, okey saya cari ini pula. Kalau ni dapat ni semua slot tak ada, okey saya cari ini pula. Saya akan cuba tak ada balance kan, tapi mana opportunity yang ada, saya ambil je lah. Sauk lah mana ada. So sampai sekarang saya masih basking lagi. Sampai sekarang. Masih aktif lagi. And then bila slow basking tu orang start orang start tanya. This was another chapter, another opportunity for me lah. Sebab selain basking tu, basking kan kita selalu mengharap orang punya generosity yang bagi duit berapa kan. And then tiba-tiba ada orang tanya, ada orang approach. You perform kat wedding tak? Oh, okay. Okay. Dia macam random saja lah. Tengok kau best basking, lepas tu terus tanya. Memang random gila lah. Saya faham mungkin ada orang ni mungkin ada preference untuk bila hari bersanding dia nak ada orang live perform untuk wedding dia, untuk tetamu-tetamu dia yang hadir tu. So dia tanya lah, you perform kat wedding tak? Ya, okey. Okey. Ambil nombor telefon saya. Okey. Lepas tu at the same time saya cuba dia networking jugalah. Saya contact kawan-kawan saya basker yang lagi perform kat event juga. Saya consult dengan dia orang jugalah, macam mana berapa ke ni, macam mana. So itulah saya start perform kat event, saya basking sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Oh, macam tu lah. Okey. Open mic masih lagi buat lah open mic. Saya cuba join especially Jalan Dalam punya, sebab Jalan Dalam memang saya ada sentimental lah. There's a sentimental value. So saya cuba selalu almost every month saya cuba join lah. Walaupun tak perform pun saya jadi crowd jugalah. Saya datang saya support je lah. Okay, sebab kita dekat open mic macam saya selalu lah join Jalan Dalam ni. So kita kadang-kadang ada new faces, so kita cuba support lah. Sebab open mic it's a platform for people to use. Especially sesiapa yang baru nak start berkenalan dalam dunia muzik ataupun poetry. Sebab Jalan Dalam dia bukan saja host sekadar muzik saja, dia ada bagi untuk poetry, yang nak berpuisi, yang nak buat macam stand up comedy, storytelling. Dia orang support lah semua. Their options are not very limited lah. So bukan sekadar muzik, dia buat benda-benda lain juga. So saya cuba support lah siapa-siapa, sebab I understand dan dia orang mungkin nak cari a place where they want to share and dia tak ada platform lain nak buat. So saya cuba support jugalah siapa yang datang tu, siapa yang baru join. Sebab kau sendiri dah pernah lalui dah. Yes, exactly. Betul. Ya. Jadi apa yang daripada basking, open mic apa semua tu, dekat mana start nak mula tulis lagu sendiri? The first step lah. Saya macam minat nak cuba songwriting ni again daripada Ed Sheeran juga. Ed Sheeran ni kalau bab dia tulis lagu memang best. Of course dia ada orang yang tolong-tolong dia juga. Artis lain yang memang songwriter lain memang tolong juga. But cara dia tulis lagu memang saya minat gila. So saya take inspiration from there. Macam mana dia tulis lagu, berapa method dia guna macam mana. Tapi at the same time itu bukan that wasn't really the first yang saya cuba start kenali diri sebagai seorang singer songwriter. Saya ingat lagi tentu ada dekat sini ada nama dia Garage Studio. Oh, Garage Studio. Garage Studio dekat sana belah yang dekat Bank Islam tu kan. Dan tu kawan sekolah menengah saya, dia pun seorang dia pun menyanyi juga, dia pun tulis lagu juga. Dia ajak saya, Rauf, aku tengah set up satu showcase ni. Ada beberapa orang lain tengah perform ni, aku nak ajak kau perform.
Sebab dia memang follow saya. Apa saya tentu update saya punya social media, saya selalu buat cover post sana. Tentu Instagram baru 5 saat punya video, 15 saat punya video. So saya upload je lah mana apa ke sana. Lepas tu kawan saya ni selalu follow. Apa tentu dia duduk dekat area Sejawangsa. So dia selalu ajak jugalah. Rauf, aku ada showcase ni. Aku nak ajak kau perform. Lepas tu apa saya tak tahulah sebab saya perform first time time tu perform showcase dekat apa studio garage tu. Apa saya tak tahu macam mana nak introduce diri saya sendiri macam mana. Macam tadi. Lebih kurang macam tu juga. Tapi time tu macam it was almost an identity crisis lah. Macam aku nak introduce macam mana ni. Lepas tu kawan saya tiba-tiba dia post kan, dia tulis post singer songwriter. Nama dia Zul Nazmia. Zul, kok Aku tak boleh tulis lagu. aku tak boleh lagu ni, kau serius lah? Kau nak lagu macam ni? Tak apa Rauf. Lepas tu apa Rauf, kau balon je, kau nyanyi lah lagu kau apa-apa. Lepas tu start dari tu saya macam okay, maybe I should start living up to the name lah. Maybe I should start working towards it lah. So saya start tulis lagu. So awal-awal saya tulis lagu tu memang awal-awal perjalanan saya start menulis lagu tu memang bila saya tengok balik sekarang hasil-hasil dulu awal-awal lagu saya tulis macam cringe gila ke. Apa benda tak jadi ni. But again that was a journey lah. You Journey get proses dia lah. Proses dia. You get better through time lah. Alhamdulillah. Apa antara inspiration saya yang saya start and habis produce satu lagu yang saya tulis untuk saya punya wife sekarang. So dulu awak nak ambil hati lah. Boleh kata macam tu lah. It was like a proposal punya music lah. Saya tak adalah jenis yang romantik sangat nak bawa orang pergi naik gunung bukit mana-mana nak Aku propose bagi macam lagu tu, tak saja adalah. lah. Aku bagi kau lagu dah. So dah cukup lah. Dan saya kahwin dengan dia tahun 2020. Kita orang pengantin COVID tu. So bila luang saya sebelum kita orang kahwin tu kita ada banyak luang masa bersama kan. Dia inspire saya untuk tulis lagu lah. So dah apa jadinya lagu tu sebab tu saya release time beberapa hari lepas kita orang kahwin. So memang lagu tu untuk dia lah. So menarik juga sebab ada setengah orang memang bila dia jadi cover singer, harapnya saya sebut cover singer tak ada siapa yang terasa. Jadi cover singer ni dia orang tak nak ke arah songwriting. Sebab ada setengah dah selesa macam tu, tak apalah. Yang tu yang macam bila Google nama kau ada 2-3 lagu sendiri dah. So macam tertarik kenapa jadi macam tu. Faham? Apa memang saya start pun boleh dikategorikan sebagai seorang cover singer. Saya suka layan lagu-lagu yang saya buat cover, saya post kat YouTube, ke Instagram ke tentu kan. Saya buat juga. Lepas tu saya just decide to take it a step further lah. Okay Rauf, maybe kau boleh buat something a little bit more than just cover lah. Itu dia lagu. Faham dah. Jadi dia lebih kepada macam dia nak diri kita advance lah, ke depan sikit, bukannya static kat tempat yang sama saja. Saya faham lah, tapi ada yang dalam industri muzik ni ada yang nak jadi singer saja. Ada yang nak jadi songwriter saja, ada yang nak jadi dua-dua, ada yang nak jadi composer. So memang saya faham roles dalam industri muzik ni, tapi saya rasa saya tak boleh macam limitkan diri saya sendiri kepada satu saja. Saya nak try something else. Saya nak try tulis lagu, saya nak try main gitar lebih nak lebih arif lagi dengan main gitar. Tak cuba lagi ke kelas-kelas mix master semua kau buat sendiri? Saya tak ada lagi ambil bidang production lagi. Tapi saya berminat untuk ambil. Sebab ada satu group ni diorang buat production class for free. CAA Asia kalau pernah dengar. So saya rancang nak join tu tetapi tak ada rezeki lagi nak join. Sebab waktu saya bekerja dengan waktu kelas berlangsung, waktu production class tu berlangsung tak kena. So selalu clash. Dah 2-3 kali saya cuba join. But memang tak ada rezeki lah. But insyaAllah saya tengah cuba work towards ke arah tu. Going to production jugalah, nak cuba record mix master sendiri, semua buat sendiri. Wow. Sebab the production process is not very easy, and bila it's not easy, it's not cheap lah. Okay, faham. It's a very big investment jugalah bila kita nak cuba release our own music.
especially independent. Unless kalau kita dah sign up dengan mana-mana label and dia memang dia buatkan semua untuk kita. Apa kalau independent, it's a very big investment. Yeah. Apa so saya alhamdulillah yang kawan saya yang the founder of Studio Lokasi alias tu, saya mostly banyak lagu saya yang so far yang saya dah release, dia yang tolong produce kan. I see. Dia yang tolong record, mix, master semua dia buat. Alhamdulillah dah ada rezeki dapat jumpa dengan Alias untuk dia tolong Mix master gitu. offer the service for mixing mastering semua. Sebab okey juga dah dengar single kau tu macam ni bukan live session ni ada mix and master juga ni. And banyak lagu saya tulis ni personal journey. Sebab ingat ada salah satu lagu yang menarik ialah the cover art yang kau pegang tangan baby, which was I assume your baby lah. Betul. Sebab banyak lagu yang saya tulis so far dia reflect back to my journey lah, especially my journey personally dalam hidup saya. So macam saya kahwin dengan wife saya, ni lagu tu dia. Saya ada salah satu lagu yang saya tulis tu yang saya dah release yang bertemakan Christmas, itu saya tulis, saya dendangkan kepada arwah atau nenek saya. I see. Betul yang lagu untuk anak saya tu. Saya pun inspired lah dia sebab inspiration to write a song doesn't come very easy. Ada orang memang yang senang nak tulis lagu, but waktu saya punya journey kalau buat tulis lagu memang the ilham tu tak datang senang. Dia ada momen dia. Ada momen tu memang krik-krik banyak. Dia sekali dapat momen kena tangkap tu ambil. Dia sekali bila dia datang tu, dia datang sekali macam tsunami. Wow. Dia kita tengah tulis lah ni. Mula blank kan. Lepas tu bila dia dah start something sambil pegang gitar. Wow. Siap siut. So that was one of my literal experience lah dalam menulis lagu lah. Kadang paling cepat saya tulis lagu dalam masa 2 hari siap. I mean there's nothing to boast about lah. Ada certain songwriter dalam sehari dah habis 10 lagu lah. Tak apa. So habis sebab semua lagu-lagu, isi lagu yang saya tulis semua derive daripada saya punya personal experience. Kadang saya ada trouble sikit untuk nak express it into words. Mungkin I have lived it, but to express it into words carefully, secara dan berirama, dan nak bagi dia betul-betul fit into one song, bukan nak bercerita bersahaja, was not very easy. But alhamdulillah bila ada ilham memang dah siap terus lah. So one of the reasons sebab saya tentu wife saya baru tengah pregnant dengan anak saya. So macam terdetik lah, makin nak ketul. Ini macam bestnya kau tulis lagu ni. Saya tulis lah, tulis. Lepas tu macam dia blast sekejap lah. Macam mana nak habis ni, sebab tentu memang dia panggil writer's block. Okay. Memang tentu memang kosong lah, tak ada apa-apa dah. Then that was one of the reason itulah antara saya punya titik yang saya sedar dalam hidup saya. Kalau apa-apa jangan malu untuk minta tolong. Okay. So if anything at all, jangan malu minta tolong. Jangan malu bertanya. So saya reach out kepada 2 orang kawan saya. Saya punya my good friends now. Okay. Untuk tolong siapkan lagu ni. Sebab dia orang pun dah kahwin dan dah ada anak. And kita orang sebaya. Saya dengan kita orang lagi 2 orang kawan ni, nama dia orang Kimi dengan Arham. Kita orang bertiga ni memang close since college lah. Patutlah. Kelas pun sama. Sebab kita pun memang rajin naik gunung. Waktu college dulu, sampai lepas college pun memang kita almost every weekend naik gunung jugalah. Naik gunung sama-sama, pergi kelas sama-sama. Sekarang dah kahwin pun dah almost around the same time. Anak pun kita orang bertiga pun sebaya. Memang tak berpisah lagi. Tak berpisah lagi lah. So saya minta tolong dia orang, Kimi, Arham, aku ada lagu ni, tolong aku boleh tak? Dan dia orang pun buat muzik. Arham Tak buat muzik. Minat juga dalam muzik. Dia masing-masing memang minat. Arham dia bukan macam main apa-apa instrumen atau menyanyi ke apa. Dia memang menyanyi sikit.
But he does not take it very dia adalah go down a serious path with dengan singing. But Kimi dia boleh menyanyi, and dia honestly one of the main reason kenapa saya berkembang sikit dalam menyanyi. Masa saya jumpa dia dalam college. So saya tak tahu lagi waktu saya join college tu, saya ingat lagi saya waktu join first class tu dia duduk sebelah saya. Tak tahu lagi lah, masa jual mahal yang tu kan. So jual mahal lagi, tak tahu lagi. Baru semester sampai hampir semester 2 baru dia bagi tahu. Aku actually ada pengalaman juga. Baru dah tunjuk. Dia tak join lagi club music vocalism tu. Dia tak join lagi. Sampailah dia dah share, dia dah bagi tahu rupanya dia dah ada history in music juga. Dia dulu waktu sekolah dia nasyid. Patutlah. Dia main percussion juga. Tapi sampai sekarang alhamdulillah dia pun masih lagi ada basking dengan saya juga kadang-kadang. Dia main kahon, saya main gitar dengan nyanyi. So kita memang kadang perform berdua juga. Basking berdua. So saya minta tolong Kimi Arham ni. Okay. Kimi was more creative towards composition. Composition memang Kimi that was his his expertise lah. Arham kita panggil dia the linguist lah. Kita memang gelaran kita bagi dia antara kita bertiga ni. Gelaran kita bagi dia memang the linguist lah. Sebab dia memang pandai sikit buat menulis kan. Serius. Dia kalau menulis memang best baca. Saya minta tolong dia menulis lah. Dia tolong. And then tak sampai buat anak saya, lagu tu siap bukan waktu anak saya lahir, but 2 years bila dia dah umur 2 tahun. Lagu tu siap and dah produce. It took a while lah. Ilham takes a while to dia nak datang lah. And then also bila get help whenever you can lah. Itulah antara the factors and the tips why lagu saya untuk anak saya tu siap lah. Jadi untuk soalan last kot. Dah last Katanya jadi kau mulakan diri sebagai performer, dan masih lagi perform. Jadi kalau orang yang tengok ni, kenapa perlu tengok kau perform dalam salah satu open mic ke basking ke? Kenapa kena tengok kau perform? Well, because saya percaya saya akan beri, that is more that I like to do in music lah. InsyaAllah mungkin akan berkarya lagi dalam menulis lagu, and mostly saya tulis semua banyak lagu English lah. That's why saya punya composition dalam menulis lagu memang strong point saya banyak lagu English lah. So far tak ada lagi lagu Melayu. Banyak saya memang strong point saya memang dekat lagu English lah. Nak tulis lagu English memang itulah saya punya strength. And I'm trying to work towards more lah. Saya nak cari saya akan buat more collaboration dengan artis. Macam antara collaboration saya dengan kita punya local indie artis, nama dia Amrita Sun. Amrita. Okay. Saya dah beberapa kali dah berjumpa dengan dia. And waktu COVID tu dia actually saya dapat bantuan dia untuk habiskan satu lagu. Saya dengan dia pun ada tulis lagu juga. Okay, Melayu. Saya insyaAllah itu pun akan ada juga. And then saya pun tengah work towards giving more upgrades for my performance lah. Sebab saya inspired dengan lagi sekali dengan Ed Sheeran. Macam mana dia perform live. Saya still tak boleh move on lagi macam mana dia perform live. Sebab dia selalu perform solo, and memanglah kadang-kadang dia ada band, but the main equipment dia selalu guna dia punya loop pedal tu. Kadang dia record satu main riff dekat gitar, dia loop benda tu ulang-ulang, lepas tu dia tambah sikit percussion, ketuk-ketuk gitar sikit, bunyi macam drum kan. Then dia jadikan tu satu lagu. So saya macam tengah invest dekat satu loop pedal. Memanglah kita dulu ada brand macam Boss, TC Helicon semua tu kan. Tapi Ed Sheeran dah keluarkan dia punya line dia sendiri. A line of looper, loop station. Bila saya dengar tu macam best je kau ada ni. Tengok harga. Mahalnya weh. Saya faham lah, tapi sebab benda tu memang signature dia. Memang ada nama dia, Sheeran Looper. So InsyaAllah lah one day lah saya harap dapat to own one, and hopefully dapat
berkarya lebih dengan tu jugalah. InsyaAllah. Okay. Semoga dipermudahkan. Amin, Itu insyaAllah. dengan Amrita power singer. Ya, saya setuju. Memang dia one of the, I would say one of the local artists yang also inspire saya jugalah. Sebab the kind of music she writes is more towards singer-songwriter. Memang ada singer-songwriter, but Country macam tu lah. country, folk. Folk. Berkata folk is a main genre lah, I would say. So, one of the local artists yang inspire saya is Amrita Sun lah. Cara dia menulis lagu memang best lah. Dan lagi dengan nyanyian dia, oh kita lagi cair siut. Okay, so rasa boleh tamatkan podcast episod ni kat sini. Terima Baik. kasih kau. Terima kasih Faiz, terima kasih Jenin macam itu. Okay, jadi kalau korang suka episod ni, jangan lupa like, sub dengan share. Dan jumpa lagi dekat episod yang tak akhir untuk musim ni. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.